Ramai orang masih simpan duit bertahun-tahun tapi bila tengok balik rasa macam duit tu tak berkembang. Persoalannya, adakah simpanan kita masih relevan dengan keadaan hari ini? Dulu, ASB memang antara pilihan yang terbaik. Ulangan boleh cecah sekitar lebih 7% setahun, risiko pula rendah. Sebab itu, ramai orang simpan hampir semua duit simpanan mereka di sana. Tapi realiti sekarang dah berbeza. Pulangan ASB dah menurun sekitar 5% dan dijangka kekal rendah untuk tempoh jangka panjang. Dalam masa yang sama, inflasi terus naik dan kuasa beli duit kita semakin lama semakin terhakis. Jadi, sebab itu ramai pakar kewangan menyarankan supaya kita tak letak semua simpanan di satu tempat. ASB masih sesuai untuk simpanan jangka pendek, contohnya dana kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji. Tapi untuk simpanan jangka panjang, kita perlukan aset yang lebih kuat untuk lindungi nilai. So, di sinilah emas memainkan peranan. Emas bukan untuk cepat kaya, tapi prestasi emas sangat konsisten untuk jangka panjang. Contohnya, kalau kita beli emas tahun lepas dengan harga sekitar 400 1 gram. Hari ini harganya sudah lebih 600 untuk 1 gram. Tanpa buat apa-apa, nilainya dah meningkat. Persoalannya, macam mana nak mula simpan emas dengan betul? Saya sarankan simpan emas melalui akaun Gap Public Gold. Boleh mula ikut bajet masing-masing asalkan tak kurang dari 100. Bila gram dah cukup, emas boleh dikeluarkan untuk disimpan sendiri. So, bagi tuan-puan yang tak nak ketinggalan, tingkatkan nilai simpanan anda, isi borang sign up dan saya akan bantu bukan sekadar buka akaun tapi susun perancangan simpanan supaya simpanan anda terus bertambah dari masa ke semasa.